apabila bersara, anggota ATM bukan sahaja akan menerima pencen, tetapi mereka berpeluang mendapat dua sumber pendapatan melalui kerjaya mereka yang teguh. Inilah keunikan perkhidmatan ATM dan berhebatlah jambatan utama untuk menterjemahkan kelebihan ini kepada realiti. Dan sebab itulah saya amat mengalu-alukan Plan Transformasi Berhebat 2026-2035 ini. Lebih-lebih lagi kerana plan ini sejajar dengan kerangka ekonomi madani serta ia responsif terhadap hala tuju pembangunan negara di bawah rancangan Malaysia yang ke-13 dan Dasar Tibet Negara 2030.